Hai semua. I nak kongsikan satu unit Airbnb di Melaka yang kami stay raya tahun lepas. Okey, yang ni unit satu bilik. So dalam bilik ni ada satu queen bed. Okey, ni tempat gantung lah. Lepas tu dekat luar ni ada loteng. Dan dekat bahagian ruang tamu pula ada satu sofa bed. Kat bahagian atas ni ada 3 tilam single. Dia luas tau. Boleh tidur dalam 3 hingga 4 orang macam tu. Siap ada kipas jadi tak panas langsung. Kalau ada budak-budak, diorang sukalah golek-golek dekat atas tu. Privacy katanya. Okey, ni view kolam waktu malam. Tengok ni atuknya pun nak naik atas juga. Kalau stay dekat sini, I prefer order Grab food. Banyak kedai sekeliling. Yang ni kawasan lobby. Jadi sementara nak tunggu Grab tu sampai, kita orang tunggulah dekat sini. Tapi kalau korang rajin nak drive keluar, boleh je lah nak food hunting ke kan, nak cari kedai makan best-best. Kedai asam pedas yang famous tu pun tak sampai 30 minit daripada tempat ni. Dekat je. Tapi sebab I ada baby, so malas lah nak bawa keluar malam-malam, jadi buy order Grab food sahaja. Morning. Okey, dah pagi. Yang ni view kolam waktu pagi. Nampak tenang je gitu kan. Okey, nak masuk kolam kat sini wajib bawa towel sendiri. Dan masa I pergi ni masa cuti perayaan, memang ramai orang siap kena ambil swimming pool pass. Tak silap I, satu unit, satu pass untuk 5 orang sahaja. Jadi tak boleh lah nak bawa ramai-ramai. Kolam dia sangat luas, jadi tak terasa ramai orang. Nampak tak? Masih lagi ada ruang untuk I swimming-swimming dengan anak. Tak silap I dah 3 kali stay dekat Atlantis Resident ni under ejen yang sama dan juga 2 kali under unit yang sama. Nanti I akan kongsikan contact number di bahagian bawah. I book guna Agoda, nanti dia akan contact kita dan masukkan dalam group. So semuanya self check in dan self check out. Senang kan?